Doa ketiga yang terkandung dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dianggap sebagai cahaya itu adalah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Janganlah bagi beban kepada kami benda yang berat, membuatkan kami stres, membuatkan kami ini beremosi, membuatkan kami ini tak dapat fokus dengan kerja. Tolonglah ya Allah. Ini merupakan satu rahmat daripada Allah Azza wa Jal apabila Allah Ta'ala tidak membebankan kita lebih daripada kemampuan kita. Sesuailah dengan ayat yang awal kita bacakan itu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama-lamanya Allah Ta'ala tidak pernah membebankan seseorang lebih daripada kemampuannya. Dan ini merupakan tanda rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan tanda rahmat Allah Ta'ala itu sebenarnya ada kaitan dengan ayat ketiga surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala itulah Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih. Dengan sifat pemurah dan pengasih itulah Allah Ta'ala tidak membebankan kita lebih daripada kemampuan kita. Alhamdulillah. Nak tanya yang keempat? Okey, tak apa. Kita jumpa dalam video keempat. Saya belanja tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi untuk faham lebih lanjut tentang surah Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku yang sederhana ringkas ini yang kita buat dalam keadaan yang tidak terlalu berat. Yang pentingnya agar kita dapat faham, iaitu cerita tentang Fatihah, rahsia 7 ayat. Dapatkan di beg kuning sekarang juga.